Kau terkejut gila, tapi setiap minggu kau telan plastik banyak gila. Beratnya macam sekeping kad ban. Sial, 5 gram mikroplastik masuk badan kau ikut makanan, air, udara pun. Para saintis Universiti Newcastle kaji data, terkejut beruk punya hal. Setahun manusia telan dekat 250 gram plastik, macam sepinggan penuh kad kredit bangsat. Mikroplastik ni partikel halus gila, kecil daripada 5 mm saja. Dia jadi bila botol, beg plastik, baju sintetik dengan segala jenis plastik celaka kat sekeliling kita hancur bersepah. Partikel-partikel ni kecil mampus sampai boleh tembus masuk merata-rata tempat dalam laut, tanah, udara, lepas tu terus je masuk pinggan dengan gelas kau. Memang bangang. Paling banyak mikroplastik kau dapat dari air minuman, lagi-lagi yang dalam botol. Dalam sebotol air 1 liter, boleh ada sampai 320 partikel plastik, padahal kau fikir kau beli air bersih cibai. Makanan laut nombor 2 pula, ikan dengan kerang-kerangan tu tapis air, pas tu kumpul semua sampah plastik haram jadah ni dalam badan. Lepas tu sampai ke meja makan kau, babi. Garam pun ada mikroplastik punya pasal, sebab lautan dah jadi tong sampah besar gila. Bila dorang sejat air laut nak buat garam, partikel tu tetap melekatlah sial. Pala banalah, mikroplastik dah jumpa dalam darah manusia, paru-paru, hati, plasenta ibu mengandung, dengan susu ibu pun ada. Memang dah ada kat setiap organ doh. Kajian tahun 2022 tunjuk 80% orang yang diuji, darah di orang ada partikel plastik. Maksudnya, sekarang ni benda tu tengah pusing-pusing dalam saluran darah kau. Saintis dari Netherlands ambil sampel darah 22 sukarelawan, pas tu diorang terkejut gila babi. 17 orang tu jumpa polimer yang buat botol, bahan pembungkus dengan pinggan mangkuk pakai buang. Mikroplastik ni tembus usus, serap masuk darah, pas tu merata satu badan dia pergi. Hati, buah pinggang, otak, jantung. Tak ada satu organ pun yang dia tak sampai, bangsat. Dalam paru-paru, plastik ni muncul masa kau bernafas. Baju sintetik, karpet, perabot semua tu asyik keluar mikroserat yang bertebaran kat udara rumah kau. Yang paling celaka, mikroplastik dah jumpa dalam plasenta. Maksudnya benda ni dah pindah dari mak ke anak sebelum lahir, bayi baru lahir tu pun dah infected dengan benda haram jadah ni. Partikel plastik ni kecil sangat, sampai sistem imun badan tak boleh kenal atau buang. Dia terkumpul bertahun-tahun, pas tu badan kau belum tak tahu nak buat apa dengan benda ni, Pukimak. Aku terkejut nak mampus bila dapat tahu mikroplastik ni boleh cetus radang, rosakkan sel, ganggu hormon, malah boleh sebabkan kanser. Ini racun senyap yang kau telan tiap hari, sial. Partikel plastik ada bahan toksik macam fisalatis, bisphenol dan pelbagai kimia lain yang digunakan masa buat produk. Semua celaka ni serap masuk badan kau sekali dengan mikroplastik tu. Fisalatis ni pula rosakkan sistem hormon, kurangkan testosteron jantan, buat masalah reproduksi. Saintis dah kaitkan dengan mandul dan kualiti sperma jantan jatuh merudum. Bisphenol tiru hormon perempuan, ganggu imbangan hormon, jadi gemuk, kencing manis, masalah tiroid, anak-anak pula balik awal, memang jahanam. Kajian kat haiwan tunjuk mikroplastik boleh cetus radang kat usus, hati, buah pinggang. Organ badan kau bekerja keras nak hadap sampah ni sampai rosak. Partikel plastik buat stress oksidatif, maksudnya radikal bebas terbentuk dalam sel yang rosakkan DNA, buat kau cepat tua bangka. Ada bukti juga mikroplastik ni dikaitkan dengan kanser usus dan paru-paru. Partikel tu rosakkan tisu, sebabkan keradangan kronik, itu jalan terus ke ketumbuhan haram jadah. Saintis dah panik gila, kesan jangka panjang plastik terkumpul dalam badan belum kaji habis, tapi dah terang-terang ni bom jangka bangsat. Gila babi betul, punca utama mikroplastik ni sebenarnya botol air plastik, beng. Lagi lama air terperap dalam tu, lagi-lagi bila panas terik, lagi banyak partikel tertanggal keluar. Pinggan mangkuk pakai buang, bekas makanan, semua keluarkan mikroplastik bila kau panaskan dalam microwave. Suhu panas tu pecutkan kerosakan plastik sampai berpuluh-puluh kali ganda, babi. Uncang teh dari bahan sintetik tu, bila kau tuang air panas mengelegak, berbilion partikel mikroplastik keluar. Satu uncang je boleh tambah lebih mikroplastik dalam cawan kau dari apa kau telan seminggu, anjing. Pakaian sintetik, fleece, polyester, nilon, setiap kali basuh, berjuta mikrofiber tercabut. Hanyut masuk longkang, lepas tu ke sungai, kemudian patah balik dalam air minum kau. Bangang, kosmetik dengan produk kebersihan diri pun selalu ada mikrogram plastik. Scrub, ubat gigi, gel mandi, semua tu. Partikel ni hanyut masuk longkang, lepas tu patah balik kat kau melalui air, sial. Tayar kereta yang bergesel dengan aspal tu keluarkan mikroplastik banyak gila. Angin tiup benda ni melekat dekat makanan, dekat jalan, dalam rumah kau. Kau sedut benda ni selalu, setan. Debu biasa dalam rumah kau pun 30% mikroplastik dari fiber langsir, karpet, perabot. Kau sedut benda ni 24 jam, tak sedar apa jadi. Dasar keparat.
Memang celaka, nak elak mikroplastik terus memang tak boleh, dah ada kat mana-mana. Tapi kau boleh kurangkannya masuk badan kau kalau ikut 3-4 petua ni. Woi, janganlah beli air botol plastik lagi, pakai botol kaca atau tapis air. Filter arang berkualiti boleh singkirkan banyak mikroplastik bangsat tu. Buang jela pinggan mangkuk plastik pakai buang. Jangan sesekali panaskan makanan dalam bekas plastik, guna kaca, seramik atau keluli tahan karat. Memang berkesan, sial. Kalau boleh, beli barang dalam bungkusan kaca atau kertas. Elakkan makanan siap masak dalam bekas plastik haram tu. Makanan segar timbang kilo, plastik dia memang kurang gila. Pilihlah kain semula jadi macam kapas, linen, bulu. Janganlah sintetik. Basuh baju sintetik tu kurang sikit dan guna beg khas yang boleh tangkap mikrofiber. Wajib cek bahan kosmetik, buang terus produk yang ada mikroplastik. Cari perkataan polietilena atau polipropilena kat label. Kalau ada, memang sah plastik tu masuk dalam badan kau. Pukima. Selalulah buka tingkap rumah kau, buat mop basah-basah. Nak buang habuk plastik kat permukaan ini boleh kurangkan mikroplastik yang kau sedut hari-hari. Celaka. Dunia ni dah nak tenggelam dalam plastik, sial. Dan benda ni kena kat semua orang. Darah, paru-paru, hati kau dah ada benda haram ni. Tapi kau bolehlah perlahan sikit proses keparat ni. Tekanlah subscribe tu, biar kau terkejut beruk dengan cerita-cerita gempak kami yang lain.